Itulah sebuah rakaman video daripada seorang wanita yang mendakwa ada seorang pegawai polis menahannya ketika membonceng motor pada waktu malam. Wanita itu sempat merakam kejadian itu secara diam-diam sebagai bahan bukti. Dalam rakaman tersebut, terdengar perbualan di antara wanita itu dengan anggota polis tersebut. Wanita itu cuba menolak pelawaan anggota polis itu untuk check-in hotel bersama, namun kedengaran anggota polis itu seolah-olah cuba mendesak. Difahamkan, wanita berkenaan telah membuat laporan polis mengenai kejadian tersebut, namun tidak diendahkan. Malah wanita itu dituduh hanya mahu meraih publisiti di media sosial kerana insiden sebegitu hanya perkara biasa bagi pihak polis. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Rumah saya? Rumah saya perempuan je. Saya nak masuk lah. Kat mana ya? Kat mana? Ramai? Jauh. Tak jauh ke? Jauh lah. Ramai kat Lawati, Taman Mata tu. Daripada kat rumah? Mana? Balik kerja? Nak cari hotel? Cari hotel? Usah kerja tak? Isnin tak? Besok ada kau? Besok hari Ahad. Ahad? Besok hari Sabtu. Pagi ni. Sabtu, Ahad? Ahad saya kerja kerja apa? lagi. Tapi Pagi? middle shift kot. Tengah hari lah. Sebab saya belum 5 jam lagi. Sebab F&B kan ada Dulu saya kerja F&B tau. 7 hari. Kira-kira 7 hari kan? 7 hari 5 hari kerja, 1 hari 5 jam, 1 hari cuti. So 5 jam belum lagi. Cuti Isnin. So Ahad 5 jam. Ahad 5 jam. Ni saya kerja petang. Balik ke rumah malam. Tak apalah, order nanti WhatsApp ke apa tu. Jadi Glam apa tu. Jam lah. Telegram. Aku saya kena balik juga ni. Saya kerja. Saya kerja lah. Sekejap lah nak 10 minit je. Apa dah? 10 minit. 10 minit. Nak? Nanti lah, esok-esok. Orang nak jam. Saya dah pening ni kepala saya ni. Betul, nanti jumpa. Kalau ada kali. Betul. Betul, muka menipu tak? Apa dah? Takut. Saya takut lah saya ada kan. Saya kena lari ni. Tapi tu kan, kadang-kadang orang nampak. Tepi tu. Esok lah jumpa. Esok. Esok mesti balik kerja pagi ni nak tidur.